Macam mana dia ajak couple? Weh, jom kahwin. Dia tak couple, dia terus kahwin. Itu dia ajak kahwin lah. Terus Macam mana awak boleh pilih Afif? Sebab kita orang kan geng gosip. Busana indah ditata permata, hantaran digubah orang Betawi. Seganding berdua dilimpah cinta, titian terindah getaran syurgawi. Bersama-samanya merajut asmara. tak ada jam pula. Kenapa kau tak pakai jam? Kau pakai jam? Tak ada bateri. Hanya mencintamu canda tawamu. Bos, minta tangan bos. Terima kasih Sekejap. Nak tanda tangan cantik ke? Kian menjadi nyata. Pagi yang nirmala di saat duha berlabuh sudah, kita dihimpunkan di dalam dewan yang penuh ceria untuk menjadi saksi penyatuan dua jiwa pemeteraian janji setia. Bunga mawar kembang berseri, jambangan digubah penyeri acara. Selamat datang hadirin bestari, memulakan majlis pembuka bicara. Hati rasa Hadirin yang dimuliakan, marilah kita saksikan perarakan masuk para jajah ketampan satria pembawa warkah cinta daripada pihak lelaki sebagai tanda kasih yang murni dan hasrat yang tulus. Bersedia pula bak sirih pulang ke gagang, bak pinang di belah dua. Menyusul pula perarakan masuk barisan gadis rupawan, laksana dayang dari kayangan, membawa dulang hantaran daripada pihak perempuan. hanya mencintamu canda. Adakah awak setuju untuk dinikahkan dengan pasangan awak Muhammad Afif Naim bin Abdul Halim? Setuju. Dengar Afif? Tak dengar. Aduh, tak dengar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Afif Naim bin Abdul Halim. Ya, saya. Aku nikahkan dan aku kahwinkan akan dikau dengan putriku Filzah Nasuha binti Hamid dengan mas kahwinnya suku dinar wang emas tunai. Aku terima nikah Filzah Nasuha binti Hamid dengan mas kahwinnya suku dinar emas tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Semoga menjadi isteri yang solehah dan isteri yang penyabar demi kebaikan ummah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sama ke? Enggak sama kot. Sumpah? Sumpah. Sama-sama. Satu, dua, tiga, cuba. Lagi sekali. Lagi sekali. Ambil gambar. Melayang seringgit di atas pematang merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Okay, saya dah boleh pusing kan? Ikan keli duduk dalam kolah. Kalau tak lepas lagi pengantin murung tak sudah. Puteri kami sudah indah bersulam. Jemput masuk tapi kenalah tu segenggam. Menyinari hari yang penuh makna dengan cinta yang suci murni. Dua jiwa bersatu di permainan membina mahligai kasih abadi. Atas nama empunya majlis, atas nama empunya hajat, atas nama kaum kerabat pasangan mempelai disambut penuh hormat. Adik dan Fija, terima kasih pernah mewarnai hari-hari muda kami, baik Umi Abah mahupun ibu ayah. Hidup berkeluarga ni ada pasang surutnya. Walau macam mana badai melanda sekalipun, bincang dan selesaikan baik-baik. Hai Hafiz.
selamat pengantin baru. Semoga kekalkan anak cucu. Selamat pengantin baru. We love you kami. Siapakah yang selalu kerap ajak jumpa? Apa soalan yang dia akan beritahu? So apa cerita? So apa cerita? Sama nak tahu juga. Sama-sama naik dua-dua. Maknanya dua-dua ni adalah rakan gosip. Dah juga. Ajuan aku. Macam ni. Akan hati